Mari. Baru turun. Oh, lulu. Oke, banyak ya. Ini ngam ni potumpan. Guna itu. Hah? Guna. Oh, apa ndak kita mau? Nah kalau untuk mengambil boleh kan. Bapak, minta kuah. Oke, geng, rezeki, geng. Umpan. Oh, wah, akbar. Kan ulu-ulu, geng. Ini dia. Jalan ya. Beranak kau dah. Ini seikong lah. Oke. Oh, ini lang. Ini baik. Hah? Oh. Meningam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan mantap. Okey. Kalau korang tengok tadi, geng, ada orang kampung dia tengah. Wih, banyak, geng, ikan ulu-ulu, geng, no. Banyak, geng. Memang banyak, geng. Tapi aku segan lagi nak ambil lebih kan. Cukuplah aku ambil sikit tadi, aku minta. Alhamdulillah, itu pun aku rasa tak tahulah berapa lama nak habis nak guna ni. Tu adalah dalam 5 ekor lulu, 1 ekor ikan gelama, lepas tu 1 ekor ni ikan apa tak ingat tu tengah terlentang tu. Aku tak ingat nama dia, geng. Pun salah satu umpan killer juga, geng. Wih, banyak lagi, geng. Tengok. Berhambur ikan tu. Geram aku. Geram tengok, geng. Ikan ulu tu, geng. Ulu-ulu tu. Dia kalau kena goreng memang sedap, geng. Garing gila kan. Garing-garing makan dengan nasi panas-panas. Memang sedap, geng. Saiz dia pun boleh tahan saiz jari kan. Memang saiz yang sedap lah. Tengok, geng. Banyak ni, geng. Banyak, geng. Lama. Banyak. Yang terlepas. Tak apalah. Best. Tapi aku heran, geng, ikan bolos tak ada lah sini, geng. Payah nak dapat bolos ah. Ikan usus ah, payah nak dapat ah. Aku dah berapa kali sini menjala. Menjaring pernah lah sekali, tapi tu pun sebelah sana lah. Sebelah Batu Lempeng. Kalau sini aku menjala tak pernah dapat lagi ikan bolos. Okey lah, geng. Hari ni aku set up 3 batang joran, geng, aku bawa. Okey. Benex Scorpion 15 kaki 1 batang. Aku pair dengan reel Shimano Alex size 14,000. Lepas tu sebatang lagi yang ni Shimano Swiftcast 450BX 15 kaki. Okey, yang ni yang terbaru, geng, yang terbaru. Okey, mana yang dah pakai, yang dah beli dah tahu dah macam mana dia punya rasa sesedap dia. Okey, mana Swiftcast ni? Swiftcast, sorry, bukannya Swiftcast, Swiftcast. Okey, yang terbaru punya, yang ni Swiftcast abang dia sikit lah. Yang ni 14 kaki, geng. Ni keras sikit. 14 kaki ni memang keras sedikit lah batang dia. Pucuk dia pun ada keras sedikit, tapi sedap lah, geng. Memang sedap nak buat balingan. Ok,
Okay, yang ini aku akan pair dengan Shimano Bullseye. Yang ini aku pair dengan Shimano FT Cast New Yang ni ada lagi. Ni. Ni dia geng. Inilah dia. Alhamdulillah dapat juga umpan hidup tadi, tapi cuma udang hidup tak ada geng. Lepas tu aku bawa udang kupas dan juga ikan sardin geng. Ikan sardin. Anak ikan sardin lah ni, saiz umpan lah geng. Tengok ni kita buka dulu. Tapi kalau dah ada yang fresh ni, aku pakai yang fresh lagi. Yang dalam umpan baru dapat tadi. Ni. Yang fresh lagi lah. Ni udang mati lah. Tengok geng. Tidak banyak geng. Ini dalam 10 ekor kot rasanya udang ni. Kupas je lah nanti geng kan. Okay, kita meneruskan misi kita geng. Minggu lepas, kalau korang tengok, sahabat kita Sipu Bonli, dia ada menaikkan ikan gerong belang dekat sini, 1 ekor. Lepas tu ikan apa, pari. Lepas tu satu kali lucut geng, mata kail dia, mata kail lurus geng. Mata kail lurus yang minggu lepas lah. Jadi hari ini aku datang sini, aku nak cari gerong belang geng. Tapi insyaAllah lah, kita cuba lagi geng. Kita cuba sebaik mungkin, insyaAllah, mudah-mudahan ada rezeki. Kalau tak ada gerong pun tak apalah. Yang penting dapat ikan lain pun tak kisah kan. Yang penting ada strike. Itu pun kalau ada rezeki lah. Kita cuba geng. Umpan hidup pun ada, ikan fresh daripada pantai ni kita dapat. Manalah tahu kan, kita akan dapat lagi ikan yang baik menggunakan umpan yang sedia ada ni. Doakan yang terbaik insyaAllah geng. Okay, jom kita set up dulu geng. Ni kita pakai umpan ni, ikan ulu-ulu geng. Okey geng, kat sini untuk hari ni air dah gerak pasang. Dia naik lagi ni geng. Aku terpaksa buat balingan dalam air sikit lah geng. Selalu kita buat balingan depan tu kan, masa air surut. Kali ni dia air dah nak naik lagi ni, terpaksa buat ke depan. Jadi kamera aku tak boleh nak bawa sekali lah. Okey, ada 2 batang joran lagi geng.
Okey, 2 batang joran geng. Kat sini wajib kena ikat geng ah. Aku dah tak berani main letak-letak je, kena ikat geng. Batang joran. Di sini bahaya sikit. Okey, ada satu batang joran lagi. Okey, ini kita punya tuan tanah di sini ya. Orang kampung di sini. Aha. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, nampak. Semalam berapa orang sudah putus? Minggu ni? Minggu lalu Minggu lalu. dengar tu cerita ada 2-3 orang sudah. Wah. Mana tahu ni kali ada rezeki. Amin. Amin. Nampak geng, itu yang bikin aku tambah semangat je geng. Geng. Tapi ni macam kurang kuat lagi dah makan. Aku baru mau ikat perambut. Terdekecan dulu geng. Nampak geng. Mari. Okey geng, ikan pari dah makan geng. Pari geng. Mungkin saiz dalam sekilo macam tu, 2 kilo. Okay, dia makan udang hari ni geng. Makan udang awal pagi ni. Mantap. Awal lagi geng, belum 8.30 lagi. Lagi 7 minit 8.30 dia makan hari ni. Alhamdulillah. Mantap. Okay geng. Saya guna umpan udang lagi. Tadi dia makan udang kupas. Kali ni kita guna udang lagi geng.
Okay, kita guna umpan ni. Macam ada ikan, geng. Dia makan macam patuk-patuk halus, geng. Ada, geng. Yang kecil ni. Ikan, geng, ikan. Masalahnya dah sangkut joran aku sebelah. Aku kena pergi sebelah dulu. Tapi ikan tak kasar lah.
Aku baru sebut-sebut dengan kawan tadi, geng. Aku baru sebut dengan dia tadi. Last kali betul-betul aku naik, geng, ikan ni. Buntal yang boleh makan tu. Tapi ni kecil, geng. Kecil sangat, tapi tak apalah. Boleh jugalah mungkut makan ni. Bagi orang ikan buntal berduri, geng. Alhamdulillah. Mak, panjang umur kan? Baru sebut ke bawah? Nggak. Abang bagi jiran aku lah. Baru sebut-sebut ikan buntal ni tadi. Buntal berduri boleh makan. Tengok-tengok dia yang makan, geng. Alhamdulillah. Ini aku bagi jiran ni, geng. Jiran aku ada yang makan. Oi. Sebab yang ni dia tak ada racun, geng. Kalau yang buntal yang tak ada duri tu, tu beracun, geng. Mantap, geng. Rezeki. Kita tengok Sifu Hanafi kita, geng. Dia baru belajar mancing, dia cakap. Baru belajar pun tapi sudah banyak kali naik ikan pari, geng. Kasih turun lagi bawah lagi. Turun lagi. Ya. Okey, ngam. Kasih lurus di belakang. Okey. Oi. Nampak? Pro, Ma. Mana baru belajar begitu? Elah. Okey. Yang geng-geng Pulau Bangi siapa kenal orang ni? Mesti orang kenal, geng-geng orang Pulau Bangi. Nampak? Jauh, geng, dia berjalan sampai sini, geng. Sampai Kuala Penyu dia datang, geng. Mancing je, geng, mancing, nampak? Okay, kita tunggu strike lagi, geng. Sekarang kita ada 5 batang joran, geng. Kita tengok. Kalau dia serentak turun lagi cantik. Baru syok kelang kabut. Okey, ini kita punya Sifu. Sudah 2 batang joran, 2, 4, 6, 7 batang, geng. Kalau 7 batang ni kalau tak tunduk je aku tak tahu lah, geng. Mesti ada yang tunduk, insya-Allah, mudah-mudahan, geng. Air tengah sedap ni. Okey, geng, alhamdulillah. Okey, tengok sahabat kita ada, geng, masih lagi memancing. Siapa nama cikgu ni? Abang Jun. Abang Jun dah tengah pacak lagi layan. Mudah-mudahan ada strike. Kita punya Sifu Hanafi pun hari ni jangan mengalah. Lawan tetap lawan. Tetap lawan. Okey, untuk hari ni alhamdulillah awal pagi tadi aku ada strike ikan pari ya. Dan lepas tu strike kedua aku naik ikan buntal landak buntal landak, buntal berduri, geng. Alhamdulillah ni dia. Okey, ikan pari lah lebih kurang dalam dekat-dekat 2 kilo jugalah kalau aku tengok macam ni. Yang kebiasaan aku dapat mungkinlah lebih kurang lah dalam 2 kilo, 1 kilo lebih macam tu lah. Dan juga ikan buntal landak ni, geng. Dia berduri macam landak, geng. Nampak? Yang ini boleh makan, geng. Yang minggu lepas punya yang buntal yang tak ada duri tu, yang itu aku tak berani, geng. Itu boleh kojol, geng. Alhamdulillah adalah rezeki hari ni. Okey, terbalaslah kita punya kerinduan yang lepas-lepas. Cuma kita punya ikan target tu belum tercapai lagi, geng. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada halangan, kalau masa mengizinkan, okey, insyaAllah kita akan turun lagi. Tapi aku tak pasti, geng, sama ada aku turun dekat sini ataupun spot baru ke, spot yang sebelah sana ke. Kita tengok keadaan dulu, geng, macam mana.
Boleh tahan juga. Ini dah pukul 3 petang ya, 3:30 petang. Cuma hari ni tak apa-apa, nak panas sangat lah, mendung sedikit. Tengok tu. Minggu lepas rentung geng. Okey, seperti biasa kalau korang berminat dengan peralatan memancing ataupun peralatan yang lain, korang boleh tengok terus dekat Shopee yang aku sediakan dalam video ini. Kalau korang berminat, beli. Tak berminat, tengok je geng. Okey, rasanya setakat tu je untuk hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.